Ramai yang nak mulakan simpanan emas, gold bar dan Dina, tapi ramai yang masih lagi keliru nak buat pilihan yang mana satu. Okey, dalam video ni saya akan terangkan perbezaan antara kedua-duanya, antara gold bar yang petak macam ni dan juga emas Dina. Desain gold bar yang dikeluarkan oleh Public Gold ada dua jenis. Satu ialah gold bar macam ni yang dinamakan bunga emas dan satu lagi ialah desain Typhoon. Kalau kepingan-kepingan yang kecil-kecil 0.5 gram, 1 gram tu pun adalah kategori gold bar. Dia bukan desain bunga emas macam ni lah sebab dia ada desain dia yang tersendiri. So kalau yang besar-besar 5 gram dan ke atas seperti 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, ada desain bunga emas dan juga Typhoon tadi tu. Alright, so yang petak-petak ni, yang desain bunga emas ni, dia punya standard design dia petak, dia tak ada design bulat. Okey, dan berat dia tak ada titik perpuluhan, dia genap 10 gram, 20 gram, 50 gram. Ketulinan dia adalah 999 ataupun emas 24K, ketulinan yang paling tinggi. Kalau barang kemas yang tuan-puan biasa beli tu adalah emas ketulinan 916, rendah sikit ketulinan dia daripada gold bar ni. Dan spread bagi emas gold bar ni adalah antara 6 hingga 9%, sangat-sangat rendah, yang mana sangat sesuai untuk kita buat sebagai investment ataupun savings sebab dia bawah daripada 10%. Kalau nak jadikan barang kemas sebagai simpanan, ada orang dia kumpul barang kemas, dia kata inilah savings dia. Kalau barang kemas dia kurang sesuai dijadikan sebagai savings sebab spread dia yang besar. Kalau tuan-puan rajin nak pergi kira, sebab kedai emas dia tak akan display harga spread ni, kedai emas dia akan hanya tunjuk harga beli dan harga jual. So tuan-puan kena kira sendiri dan kebanyakannya adalah antara 25% hingga 40%. Jadi apa maksud spread ni? Yang ini saya akan terangkan in my next video. Okay, so yang keduanya adalah Dina. Dina ni dia berbentuk bulat macam ni. So standard Dina dia akan bentuk bulat, dia tak ada Dina berbentuk petak. Okay, Dina ni dia punya berat dia ada titik perpuluhan. Kalau kita tengok berat 10 Dina ni ialah 42.5 gram. Dia ada point-point dekat situ. Kalau satu Dina 4.25 gram. Itulah yang membezakan berat antara Dina dan juga gold bar macam ni. Okey, ketulinan dia adalah sama seperti bunga emas ataupun Typhoon, yang mana ketulinan dia ialah ketulinan 999. Dan spread dia pun sama antara 6 hingga 9%. So apa yang membezakan dua ni hanyalah berat dan juga bentuk. Sekiranya anda suka berat yang tak ada titik perpuluhan, dan go for gold bar. Kalau anda suka bentuk yang bulat-bulat, dan go for Dina. Itu sahaja yang perlu anda consider. Dari segi ketulinan, dari segi spread, kedua-duanya sama je. Dah tahu nak pilih yang mana satu? Jangan tunggu lama-lama untuk buat simpanan. Dah boleh start kumpul emas anda. Dah tak keliru kan nak pilih yang mana satu antara gold bar dan juga Dina ni. So cuma tinggal cara mana je yang nak pilih buat belian tu. Alright, so siapa yang masih lagi belum tahu, boleh rujuk saya punya video-video sebelum ni untuk tahu kaedah belian emas. Ada 3 kaedah, iaitu yang pertama account gap, yang kedua easy payment purchase dan juga full payment. Alright, so boleh pilih mana-mana kaedah at any time. Nak tukar-tukar pun tak ada masalah. Semuanya terpulang pada kita. Okay, yang belum ada account boleh cepat-cepat klik link di profile, daftar dekat situ. Nak daftar tu percuma je, tak perlu buat bayaran yuran pendaftaran ke, opening fee ke, tak ada. Selepas daftar boleh terus buat simpanan dan belian kaedah yang diminati. Alright, so jangan lupa untuk save dan follow saya supaya dapat lebih banyak perkongsian seperti ini. I'll see you in my next video. Bye.